Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Selamat berjumpa kembali dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Saudara ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ingat, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Anda juga boleh kirimkan SMS kepada saya dengan kodnya kelab KLUB. Jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Saya akan ketengahkan kisah yang pertama pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik teman-teman, Misteri Jam 12 saya akan bacakan sepucuk surat ataupun kiriman yang saya terima. Ini merupakan kiriman email dan telah pun awal tadi saya berikan sedikit kisah yang dikirimkan dalam email ini di laman Facebook saya. Dan tentang seorang wanita yang bernama Linda Iman yang bertanyakan soalan berikut ini. Katanya, ini yang saya tulis di Facebook saya. Saya ada terima sepucuk sampul yang wangi. Dan wanginya memang semacam kisi. Bila saya pegang, rasa tak sedap hati. Akan tetapi ia datang dari nek ngah saya yang rapat sangat dengan ibu saya. Ibu saya tak beri saya buang sampul itu. Malah suruh saya simpan. Katanya ini ada kegunaan dan ada kebaikan untuk saya. Boleh gunakannya. Dari Linda Iman. Dan kisah sebenar tentang sampul ini akan saya sentuh. Kita teruskan kisah yang pertama dalam Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897. Saya akan terus bacakan kiriman daripada Linda Iman berkongsi. Seperti anda tahu tentang sepucuk sampul, bukan surat, tapi katanya di sini sampul yang diberikan oleh nek ngah yang begitu rapat dengan ibunya. Sampul surat itu wanginya semacam. Dan bila nak dibuang, ibu tak berikan, katanya ada kegunaannya. Tapi berbalik pada kisah Linda Iman, kenapa dia menerima sepucuk sampul tersebut? Kata Linda, kisi, saya ini entahlah, mungkin ada satu tarikan. Setiap kali kalau saya keluar dan pulang waktu malam, kisi, secara jujur, bukan saya yang kata, tetapi ini yang dikatakan oleh nek ngah saya, ibu saya, adik-beradik yang lain, termasuk saudara mara. Mereka semua tahu tentang kelemahan ataupun sesuatu yang unik tentang diri saya. Kata Linda, bila saya keluar malam, kalau saya balik, ada kalanya ada saja benda, makhluk halus akan ikut saya sampai balik rumah. Perkara ini telah pun diketahui oleh nek ngah saya yang telah pun menasihati ibu saya. Dan memang benar, ibu juga ada mengatakan penampakan makhluk-makhluk ataupun benda-benda yang mencurigakan dalam rumah. Antaranya pernah sekali ibu keluar dari bilik apabila ternampak ada budak kecil menyangkung. Budak kecil berbadan hitam, kisi. Satu badan semua hitam. Matanya merah menyangkung di ruang tamu. Ibu keluar dari bilik nak ke tandas. Bila keluar, pada mulanya tak perasan. Bila nak belok masuk dapur, terperasan macam ada orang hitam, budak kecil hitam duduk di ruang tamu yang dalam keadaan gelap. Ibu terperanjat. Ibu istighfar, pandang lagi benda tu dah hilang. Dan pada mulanya ibu saya tidak fikirkan saya lah yang pembawa benda ini pulang ke rumah. Akan tetapi para pendengar Ria 897 FM, bila saya, kata Linda, Linda Iman, bila saya menziarahi mereka yang telah pun meninggal dunia, kisi nak tahu tak? Setiap orang yang meninggal ada korin. Korin tidak akan mati dulu daripada tuannya. Korin yang meninggal tu kadang-kalanya, ada kalanya, kata Linda, akan ikut saya balik sampai ke rumah. Kadang-kala tengah-tengah malam saya akan tersadar dan saya akan panggil nama ibu. Bu! Bu! Tak tahu kenapa, kisi. Ada kalanya sedang saya seronok dan nyenyak tidur, terbangun. Satu, kerana kesejukan. Yang kedua, kadang-kala bau yang cukup mengusik hidung saya ini. Apabila tersadar, ternampak, kisi, susuk tubuh nenek tua, wanita rambut panjang, pakcik tua duduk di hujung katil saya dan berdiam diri.
Siapa mereka? Saya tak kenal. Saya panggil ibu-ibu datang buka lampu, benda tu hilang begitu saja. Perkara ini telah pun diceritakan kepada Nik Ngah saya, katanya Linda Iman, dan Nik Ngah telah pun membantu cuba tengokkan memang benar kisi. Saya mempunyai, kata Linda, satu tarikan, tak tahulah apa yang saya miliki, saya tak pasti, tapi setiap kali kalau benda tu ada berdekatan dengan saya, dia akan ikut saya pulang. Sebab itu saya jarang keluar malam. Saya jarang keluar malam dan saya jarang berada dalam rumah seorang diri. Sebab saya sendiri takut kisi, takut diganggu. Dan para pendengar Ria 897, akhirnya Nik Ngah saya datang ke rumah, beri saya sesuatu. Katanya benda ini boleh lindung saya daripada makhluk lain ikut saya pulang. Sepucuk sampul yang saya terima, tak tahu apa isi kandungannya, tapi suruh saya bawa ke mana sahaja saya pergi. Kata Nik Ngah saya, bila saya letakkan sampul tu di dalam beg saya, benda-benda yang terpikat dengan saya ni akan ikut saya pulang ni, tidak akan berani nak ikut saya pulang kerana sampul itu ada dalam beg. Tapi kisi, saya dah gunakan sampul tersebut untuk beberapa bulan, dan memang benar kisi, untuk beberapa bulan inilah tidak ada gangguan-gangguan yang menakutkan berlaku dalam rumah. Malah saya sudah pun berjinak-jinak duduk dalam rumah seorang diri. Kalau selalu saya tak berani kisi, maaf cakaplah kisi, tak berani. Antara perkara yang saya katakan tadilah, yang dikatakan oleh Linda Iman, tidur di waktu malam, terbangun di ujung katil, ada makcik tua, ada perempuan, ada pakcik, dan ibunya pernah nampak budak hitam bermata merah dalam rumah. Dan adakah saya memegang sampul tu yang betul ataupun salah? Kerana ia seolah-olah melindungi saya daripada diikori oleh makhluk-makhluk gaib. Tolong kisi, terima kasih, dan selamat tengah malam yang ikhlas. Linda Iman. Baik, dari kisah yang pertama. Jadi bagaimana agaknya? Ini ditanyakan soalan yang dimaksudkan oleh Linda Iman awal tadi. Kalau dia tak simpan, tak bawa sampul surat ataupun sampul yang diberikan, sampul wangi itu diberikan oleh Nik Ngahnya, katanya benda itu akan sentiasa ikut dia pulang bila dia keluar malam dan sebagainya. Bila dia bawa benda tu, dia rasa benda tu dah tak ikut lagi, makhluk halus lah. Jadi adakah wajar untuk dia simpan sampul itu berselindung di sebalik sampul, ataupun bagaimana? Apa yang patut dilakukan? Sebab sekarang ini beliau dah berani duduk rumah seorang diri, tak perlulah ada ibu atau ayahnya. Dan kita akan teruskan kisah selanjutnya dan anda boleh berikan pendapat, pandangan, dan ingatlah, apapun kisah yang diketengahkan, misteri jam 12 sememangnya hanya satu hiburan. Baik teman Ria 897 daripada Kak Baiduri, katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama kakak Kak Baiduri, dan kakak ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Ini membuat kakak dengan suami bergaduh kisi. Hampir setiap kali kami bertengkar kerana anak-anak, bukan apa kisi. Dalam rumah kakak dahulu sebelum ini, arwah mak mentua duduk bersama dengan kami. Arwah mak mentua ni nyanyuk. Bila saat-saat dia nyanyuk, banyak perkara-perkara pelik dia suka lakukan. Antara yang benda dia suka lakukan adalah dengan bersembunyi duduk di bawah meja makan yang ada di dapur rumah kakak. Setiap kali kisi, kadang-kadang nanti sedang petang-petang hari, masuk dapur terperanjat, nampak mak mentua kakak duduk di bawah meja. Dia akan duduk bersila, duduk menyangkung. Nanti bila suruh keluar tak nak kisi, selalu suka sangat duduk bawah meja. Dan akhirnya, dipendekkan cerita, kata Kak Baiduri, arwah mak mentua meninggal dunia. Dan sejak hari itu, anak-anak kadang-kadang pernah ceritakan bila dia bangun malam, nak ke dapur, sebelum dia buka lampu terperanjat apabila ternampak seolah-olah macam susuk tubuh arwah neneknya sedang menyangkung di bawah meja di bahagian dapur. Kakak dengar pun takut kisi. Dan benda ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Bila beritahu suami tak percaya. Kakak pun memang tak percaya. Dan susah nak percaya. Sebab kakak tak nampak dan tak pernah kena. Yang kena anak gadis kakak 2 orang. Sampaikan mereka ni berdua ada bilik masing-masing. Sejak kebelakangan ini, anak gadis kakak yang berusia 14 tahun akan tidur dengan kakaknya yang berusia 17 tahun. Walhal masing-masing ada bilik sendiri. Begitu seramnya keadaan dalam rumah. Dan kisi, akhirnya bila kakak pada satu hari itu
Sedang bangun malam nak masuk dapur minum air. Masuk saja dapur, kakak tak buka lampu. Tak gelap mana pun dapur kakak. Sampai dapur, buka peti ais. Bila buka peti ais, ada sinaran lampu dari peti ais terkeluar, kata Kak Baiduri. Kisi tahu tak? Tiba-tiba kakak dengar bunyi orang macam menyanyi tu. Kakak toleh terperanjat, Kisi. Nampak arwah mak mentua duduk bawah meja, Kisi. Kakak tutup peti ais, kakak masuk dalam bilik. Dalam rumah, kakak terperanjat. Kakak nak buang meja tu, tapi suami tak benarkan. Suami kata tu meja dah lama, itu harta pusaka. Kakak sampai bergaduh dengan suami. Anak-anak sekarang dah takut, Kisi, nak bangun malam. Kadang-kala kejutkan kakak, walaupun ada kakaknya, kakak pun takut nak temankan adik. Kejut kakak waktu malam, terpaksa teman mereka. Takut juga, Kisi, kalau anak masuk tandas. Diri sorang-sorang di ruang tamu. Boleh ternampak benda tu, Kisi. Sampai sekarang suami berdegil, tak nak percaya, mengatakan kakak dengan anak-anak karut. Dan kami dah kerap kali bergaduh. Suami isteri, Kisi, bergaduh kerana suami tidak percaya penampakan arwah mak di bawah meja makan. Itu dia dua kisah telefon anda dengar. Kisah tentang arwah ibu kakak ni, Kak Baiduri. Sewaktu masih hidup lah dan waktu tu nyanyuk, seringkali antara perkara pelik tu suka duduk bawah meja. Dan sekarang anak-anak ni semua takut takut nak masuk dapur, sebab masuk dapur nampak meja dan ternampak bawah meja. Kadang-kadang seolah-olah terperasan macam arwah nenek sedang duduk menyangkung. Weh, seram betul Dan suami pula berdegil. Isteri suruh buang meja, tak naklah simpan sebab katanya pusaka lah dan sebagainya. Macam-macam kisah lah. Kiriman-kiriman. Yang ini daripada pendengar-pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Dan sini ada nampaknya pendapat pandangan daripada Encik Said Alatas. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berkenaan dengan pendapat saya tentang kes yang dialami oleh Linda. Tadi Linda Iman katanya di sini, memang benar, Kisi, jin boleh melindungi manusia. Tapi sampai bila? Soalannya, tanda tanya, sampai bila? Sebabnya makhluk-makhluk di luar tu hantu-hantu, kata Encik Said Alatas yang kita kenali. Kalau orang Arab, mereka tidak percaya pada hantu, tetapi percaya pada jin. Ini bermakna makhluk-makhluk di luar yang kita nampak adalah kesemuanya jin. Pontianak, pocong, toyol dan sebagainya. Dan mungkin saya tak pasti sebab saya tak tengok, tetapi saya rasa sampul yang diberikan oleh Nek Ngah kepada Linda mengandungi tangkal azimat yang ada pendindingnya. Dan pendinding ni siapa? Jin lah. Jadi untuk menghalau jin-jin yang lain supaya tidak ikut, gunakan khidmat jin yang lebih kuat. Bila jin ni lebih kuat, dapat menghalang daripada jin yang lain, baguslah. Tapi takkan lama, kata Encik Said Alatas. Lama-kelamaan, bila Nek Ngahnya meninggal dunia, Nek Ngah tak beri makan kepada makhluk jin, Linda akan jadi sengsara. Sebab yang pelihara jin tu bukan Linda, Nek Ngah yang pelihara. Tuan masih hidup. Mestilah, kadang-kadang hari Khamis malam Jumaat, usapkan ke, asapkan ke, cincin batu akik, keris, beri makan tu, beri makan ni. Tapi satu hari nanti, pastinya setiap manusia tak akan hidup lama kan? Bila Nek Ngah meninggal dunia, apa akan jadi pada jin tersebut? Lapar. Bila lapar, siapa dia akan makan? Siapa akan jadi mangsa? Renungkanlah. Jadi yang lebih baik, kita jangan buat minta perlindungan dari jin. Malah katanya di sini, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjanjikan lebih banyak malaikat daripada jin di dunia ini. Jadi minta perlindungan dari Allah dan malaikat-malaikatnya. Senang. Terima kasih. Itu pendapat saya, Encik Said Alatas. Itu dia Siapa setuju dengan pendapat Cik Said Alatas? Betul juga Yalah sekarang ini Nek Ngah masih hidup. Nek Ngah kasih jin makan makan kau jaga cucu aku makan. Bila Nek Ngah dah tak ada, mungkin tak ada pewarisnya, jin lapar, siapa kena? Linda, renung-renungkanlah. Walaupun MJ12 sememangnya satu hiburan. Kita teruskan kisah selanjutnya dengan kiriman SMS yang akan saya tunaikan dalam rancangan MJ12. Pendengar 897, saya akan teruskan kisah selanjutnya. Yang ini datangnya daripada Encik Abdul Rahman yang ingin berkongsi satu peristiwa yang menyeramkan. Kata Encik Abdul Rahman, saya seorang pemandu teksi.
Dan saya sebenarnya pernah menjemput seorang penumpang di salah sebuah hospital di Singapura. Dan kemudian penumpang ini Casey menaiki teksi saya dan mengarahkan saya untuk pandu dia pulang ke rumahnya yang tinggal di kawasan Clementi. Jadi kata Cik Abdul Rahman, bila saya pun pandu keluar daripada hospital tersebut, saya pun lalulah dekat menggunakan kata Cik Abang kita lah, dan menggunakan lebuh raya AYE untuk menuju ke arah Clementi. Dan apabila saya perasan, penumpang yang duduk di belakang ni masih lagi menggunakan baju hospital. Jadi saya tanya, awak ni nak balik rumah, kenapa awak masih pakai baju hospital? Awak boleh keluar tak dari hospital? Saya tak nak tau, nanti kena tangkap. Jadi dia diam aja tau. Saya pun rasa tak sedap. Saya tak nak bersubahat Casey. Kalau kena tahu dia lari dari hospital, saya habis. Kemudian saya kata, saya tak kisah, saya kena hantar awak balik. Saya pusing balik Casey. Saya exit, pusing balik, hantar dia balik ke hospital berdekatan dengan AYE itulah. Bila saya sedang memandu, saya tengok budak ni diam saja. Dan kemudian tiba-tiba menangis. Dia menangis di belakang teksi saya. Saya pun kata, awak jangan nangis. Saya bukan buat salah. Saya tak buat apa-apa kat awak. Saya nak kena hantar awak balik. Awak dengan baju hospital, bila saya perhatikan pusing belakang, di tangannya masih ada tag lagi Casey. Jadi saya kata pada budak ni, awak nanti kalau buat macam ni, saya kena marah dengan ibu bapa awak macam mana? Kata Encik Abdul Rahman. Sampai saja dekat hospital tu, saya pergilah dekat lobi. Kemudian saya keluar dari teksi. Ternampak seorang security guard, orang India Casey. Saya panggil, "Boss, come." Lelaki India tu datang. "Yes, I got passenger inside my taxi," kata Encik Abdul Rahman. "This girl in hospital clothes with the tag somewhere. I think she's running away, you know." Serius lah. Buka pintu dalam Casey, tak ada orang Casey. Saya dengan dia tengok dalam, langsung tak ada orang. Bila saya panggil, saya tak bergerak. Dan dari mana datang wanita tersebut? Kata Encik Abdul Rahman. Kemudian security guard ataupun pengawal keselamatan tu tengok saya. You joking Where got people inside? Saya tengok lagi. Never mind. Sorry boss. I think she go inside already. Okay, never mind. Padahal Casey, saya pasti dia ada di dalam, tidak keluar sebab saya tak nampak. Dan saya hanya keluar teksi, berdiri di luar teksi. Kalau dia keluar buka pintu, saya akan dengar dan saya boleh nampak. Oleh kerana saya tak sedap hati, saya terus masuk ke tempat letak kereta. Saya pergi ke 7-Eleven berdekatan dengan hospital tersebut, beli minuman, tenangkan diri buat seketika. Barulah saya terus memandu mencari rezeki. Terima kasih Casey, dan juga selamat tengah malam. Waktu sekarang 12.48 malam dan ini penduduk dia ramai betul Kalau tadi saya cakap 68,000, sekarang dah 7,074,875 penduduk and counting. Semakin ramai Dan kenapa ini menjadi satu isu? Sebab sekarang ini dikatakan kalau kita tidak dapat mengawal makanan, minuman, air untuk kita mandi dan sebagainya, mungkin kanak-kanak yang dilahirkan pada hari ini akan menghadapi kepayahan kesusahan beberapa puluh tahun akan datang. Jadi renung-renungkanlah. Baik, pelbagai kisah yang diketengahkan awal tadi dan dia kata, wah Casey, saya rasa saya betul-betul yakin dengan kata-kata Cik Said Alatas. Memang betul. Di dunia ini ada lebih banyak malaikat daripada jin. Kenapa harus kita buat dapat perlindungan dari jin? Betul. Katanya di sini daripada Obert Mardi kata, kata-kata Cik Said Alatas memang benar Casey. Rasa-rasa saya dia bukan orang-orang yang kosong. Apa pula orang kosong katanya di sini memang benar. Kalau sekarang ini Nek Ngah yang kasih jin untuk melindungi cucunya tu, sekarang bolehlah. Seperti kata Cik Alatas tadi, kata Obert Mardi, kalau tuan punya jin meninggal dunia, jin tak ada tuan. Jadi siapa akan jadi mangsa? Si pemakai jin tersebut. Renung-renungkanlah. Saya dulu banyak memberi orang bantuan sedemikian. Memang benar, ada pakar-pakar, orang-orang yang dikatakan pakar ni, kata boleh halau hantu dalam rumah ada pontianak. Misal kata, Obert kata, dalam rumah ada pontianak, kita hantar yang lebih kuat lah. Jadi lebih kuat ni akan menghalau yang lain. Jadi yang lain ni akan pergi dan tak akan kembali sebab rumah tu dah diambil oleh makhluk yang lebih
terror dari benda tu lah. Dan apabila tuan punya diri ni tak kasih makan, benda tu akan mengamuk. Kita fikirkan jin dari luar datang balik. Padahal bukan. Sentiasa dalam rumah ada jin. Cuma kita tak perasan dan tak tahu saja sebab tuan pandai menjaganya. Apabila tuan dah mula tak tahu nak jaga, tak tahu beri makan, akan tunjuklah tanda-tanda dia menjelma. Nampak kelibat, nampak orang, bayang-bayang, rasa seram, meremang bulu roma, kata Obek. Itu maksudnya bukan dari luar. Itu dah memang dalam rumah. Cuma kita yang tak perasan. Terima kasih. Dan selamat tengah malam. Salam perkenalan kepada Cik Said Alatas dari Obek Mardi. Okey, macam-macam mendapat pandangan lah yang saya terima di sini menerusi SMS, di Facebook Ria dan sebagainya. Saya akan baca sebentar nanti. Yang ini pula daripada Majapahit kata, saya sokong thumbs up untuk pendapat Cik Said Alatas Kisi. Ramai Haji Syam kata, betul Kisi, kata Cik Said Alatas. Malaikat ni lebih banyak daripada jin di dunia. Kenapa harus berlindung pada jin? Allah akan melindungi kita kalau kita pandai bertanya dan sentiasa berdoa darinya. Okey, kiriman-kiriman SMS daripada Muhammad katanya, ini selamat malam Kisi, saya ingin ceritakan pengalaman. Sabtu lepas saya dan isteri serta ipar-ipar saya pergi adventure, pergi ke Mandai lah. Dan kemudian singgah sebentar ke tanah perkuburan, kemudian masuk Old Thompson dan tempat-tempat yang seram. Kami tiba di Mandai sekitar pukul 2 pagi. Isteri saya terlepas cakap, tak keluar pun dia. Kisi, kita pergi adventure waktu malam, tiba-tiba isteri cakap, tak ada pun, macam tu lah Dengan tiba-tiba kami terdengar ketukan yang kuat di belakang van yang dipandu. Bulu rumah kami berdiri. Saya marahkan isteri Kisi dan kami terus berlalu dari situ. Sekian, terima kasih. Selamat malam dari Muhammad. Dia tak ada pun. Datang sini jauh-jauh tak nampak pun. Jangan. Tak nampak. Jangan sampai nampak. Nanti tak boleh bergerak nanti Yang ini daripada dari Kak Su. Kata Kak Su, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Su. Kakak ingin berkongsi satu pengalaman yang seram dan ini pertama kali berlaku dalam hidup kakak. Waktu itu 11 malam, kakak sedang keluarkan bahan-bahan nak buat masak untuk suami. Suami nak bawa makanan pergi tempat tugas lah, bekal. Suami akan keluar pukul 1 pagi. Jadi 11 malam tu sedang sibuk masak, suami pula sedang tidur. Jadi kakak akan kejut suami selepas masak lah. Jadi suami akan bangun, mandi, siap-siap pergi kerja. Jadi sedang kakak masak di dapur, tiba-tiba kakak perasan suami jalan di belakang kakak nak masuk tandas lah, nak mandi. Kakak pun bersuara, wah bang, siang bangun bang, bagus hari ni saya tak payah kejut. Suami pun masuk dalam tandas, kakak pun mulalah goreng, masak semua. Kemudian dah habis semua Kisi, sekitar 1 suku pagi, dah habis masak semua. Kakak pun katanya di sinilah sekitar 12 suku pagi, tengah malam tu lah kakak dah habis masak, dah bersihkan dapur semua, dah tapau untuk suami. Kakak pun duduk di ruang tamu, hidupkan televisyen lah, tengok-tengok ada cerita apa sementara tunggu suami siap. Kemudian kakak tengok, suami ni kenapa ni tak keluar-keluar? Dari tandas lama dari tadi dia masuk. Tengok tandas tak ada orang, gelap. Mesti tengah siap. Pergi kat bilik, gelap. Masuk bilik, suami sedang tidur berdengkur Kisi. Kakak kejut, bang. Oh bang, bangun bang. Suami bangun. Pukul berapa ni? Bang, 12 suku bang. Alamak, dah lambat. Sebab pukul 1 transport akan datang. Lambat 5 minit, transport tinggalkan. Jadi bila suami bangun, kata dah lambat, kakak nak tanya suami pun tak sempat. Suami masuk dalam tandas, mandi, keluar tandas, siap-siap, angkat bekal, terus keluar. Tak sempat nak tanya Kisi. Awal tadi kan suami bangun. Tak apa, suami dah keluar. Kakak telefon suami, dah naik transport. Suami kata selamat, tak ditinggalkan. Letak telefon. Bila letak telefon, kakak perasan Kisi, suami kakak sekali lagi masuk dalam bilik Kisi yang gelap. Bila nampak, meremang bulu roma, kakak telefon suami lagi, double confirm Kisi. Suami aku kat rumah ke kerja ni? Bang, abang kat mana bang? Dalam Vietnam, Sal. Tak ada apa-apa bang, mengasih bang Kata kak kita, kakak letak telefon, kakak buka lampu ruang tamu, lampu dapur, lampu tandas, lampu bilik semua buka. Rasa seram malam tu. Tak tahulah apa benda yang datang, tetapi nampak macam suami. Terima kasih Kisi
dan juga selamat tengah malam. Okey, saudara teman Ria, berikut ini kiriman yang akan saya bacakan adalah kiriman email datang dari pendengar kita dari seberang tambak. Namanya Zuliman dan dia suruh saya gunakan nama ringkas Zul. Zul berkongsi peristiwa pengalaman yang menyeramkan. Dan ini berlaku di kampungnya. Tapi sekarang ini dah berpindah di bandar lah. Dulu beliau duduk di sebuah kampung di Melaka dan katanya di sini pengalaman yang cukup menakutkan di mana Alur Gajah dan sekarang ini dah berpindah lah di bahagian bandar Johor Bahru bersama dengan ibunya. Tapi masa tinggal di kampung dulu, satu peristiwa yang menyeramkan. Waktu itu sekitar 12:30 malam dan beliau sebenarnya baru saja balik daripada rumah temannya. Temannya tu ada satu majlis majlis hari lahir anak yang pertama. Jadi oleh kerana mereka kawan baik, si Zul ni telah pun balik lewat sedikit lah, tolong temannya kemas, bersihkan tempat. Setelah selesai satu pagi tu barulah dia pulang. Dalam perjalanan pulang, kata Zul, waktu tu kebetulan kisi malam dah lah sorang-sorang memandu, tiba-tiba hujan kisi. Jadi Zul kata sedang saya memandu hujan lebat. Apabila saya ternampak di tepi jalan, berdekatan dengan sebuah tempat stesen pam minyak yang tidak lagi beroperasi, yang dah ditutup tapi lama kisi benda tu di situ, seorang wanita sedang jalan dalam hujan, kesejukan seorang diri. Saya pun dari jauh, saya horn lah beberapa kali. Kemudian saya berhenti betul di tepi perempuan tu, saya turunkan tingkap sedikit, saya tanya, "Saudari nak ke mana? Saya hantar kejap sini." Mula-mula dia tak nak naik. Dia kata, tak apalah bang. Sini naik, tak baik hujan ni. Tak apa, awak duduk belakang, tak duduk depan. Jadi dia pun naik, duduk di belakang. Bila duduk di belakang, dia masuk tutup pintu. Saya tanya nak ke mana? Dia kata nak pergi kampung. Dia kata nak pergi kampung lah. Kampungnya namanya sama macam kampung saya. Saya pun kata, saya pun nak ke sana, saya tinggal sana. Saudari tinggal di mana? Jadi dia pun ceritakan dia duduk mana, dekat mana, tempat mana. Dan setelah saya tahu semua, dah pun sampai. Rumah saya lagi dalam kisi. Rumah dia bahagian luar sedikit kampung yang saya tinggal. Jadi kata Zul, saya pun turunkan dia ucapkan terima kasih dan dia kata minta maaf bang, kereta abang basah, tak apa, nanti saya lap. Dah awak pergi balik saya nampak kisi budak ni lari. Kata Zul, budak perempuan ni lari dalam hujan, lari masuk ke dalam rumah yang ada di hadapan tepi saya berhenti ni. Saya pun pulang ke rumah. Dan bila pulang ke rumah, saya pun keringkan badan saya yang terkena hujan sedikit tadi. Dan kemudian saya pun masuk tidur lah. Bila masuk tidur, waktu 5 lebih pagi, ibu saya kejutkan saya untuk solat subuh. Setelah solat subuh, saya pun bertanya, kami pun berbual dengan ibu lah. Saya berbual dengan ibu saya, kata Zul. Dan apabila ibu saya mengatakan, awal tadi ada satu kebakaran berlaku dekat rumah bahagian depan. Bila ibu jelaskan rumahnya, saya terperanjat apabila rumah tu seolah-olah macam rumah budak yang saya hantar tadi. Tapi saya tak ceritakan pada ibu. Kata teman kita ni lah. Bila waktu 10 pagi tu ada masa lapang, saya tidak bertugas. Saya pun pandu kenderaan saya pergi ke rumah yang dimaksudkan oleh ibu saya. Memang kisi, rumah tu terbakar kisi. Terperanjat saya dan betul lah kata-kata ibu saya. Dan saya tak perasan sampai sekarang ni siapakah wanita yang saya temankan ataupun hantar dia pulang. Dan telah pun memasuki rumah yang ibu saya kata terbakar semalam apabila saya berada di rumah teman saya. Itulah peristiwa misteri yang berlaku di kampung saya. Tapi sekarang dah tak perlu lalu dekat jalan tu sebab dah pindah di Bandar Baru Uda. Terima kasih dari peminat setia di Johor Bahru, Misteri Jam 12. Baik, berikut ini ada kiriman SMS dan anda boleh hubungi saya di 66911897. Sementara saya bacakan kiriman SMS ini, sebentar nanti akan saya jawab panggilan anda. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan kisah yang berikut ini, kiriman SMS. Baik, ini kiriman pendengar kita berkongsi satu peristiwa pengalaman dari Kak Hana. Kak Hana berkongsi, katanya kisi, arwah mak kakak baru meninggal dunia dan benda ini berlaku 2 minggu yang lalu. Waktu tu kakak sedang bersama dengan anak kakak, sedang duduk di ruang tamu berbual-bual. Apabila anak kakak kata takut sebab dia kata ternampak sesuatu di depan pintu bilik
di depan pintu rumah. Jadi bila kakak tengok dia semacam, kakak pun bangun. Nak tutup pintu, depan pintu boleh rasa kisi meremang, macam ada angin tiup. Katanya sepoi-sepoi perlahan lah memasuki dalam rumah. Kakak pun baca bismillah, kakak tutup pintu, tutup TV, kemudian tidur. Dan kakak tak tanya anak apa yang dia nampak, sebab kakak pun tak naklah dia fikir bukan-bukan. Jadi keesokan paginya, sekitar pukul 10 pagi, anak kakak ni berada di ruang tamu kakak. Kakak pun bangun. Kakak kata, Danish, dah bangun anak mama? Dia pun kata dah. Jadi kemudian dia panggil, mama sini. Kakak pun datang ke arah anak kakak. Kakak tanya apa? Dia kata semalam dia nampak momok. Kakak pun kata, janganlah cakap macam tu. Mana ada momok semalam. Dan kisi anak kakak kebetulan sedang duduk di hadapan almari TV. Di almari TV tu kami ada banyak DVD. Dia boleh tarik satu DVD kisi, dia tunjuk kakak. Semalam momok ni nampak dekat ruang tamu, dekat depan ruang tamu, dekat depan pintu lah. Anak katalah dengan telo-telo pelak lah. Apabila kakak angkat DVD tu, kakak tengok terperanjat kisi. DVD apa tahu kisi? Pocong. Bila anak tunjuk tu, kakak terkejut. Jangan main-main tak mau cakap macam ni. Kakak marah. Kakak kata, jangan tengok cerita hantu lagi, jangan cakap-cakap macam ni. Seolah-olah kakak macam tak percaya. Tetapi budak kecil kisi mana pandai bohong. Dia boleh keluarkan DVD yang sama tu kisi boleh tunjukkan ni. Benda ni semalam di depan pintu yang dia kata takut-takut. Wah, seram Anak boleh tunjuk lagi mak Mak pun takut. Dah padan lah tu. Baik, akan saya kembali sebentar nanti. Kisah-kisah misteri anda, kiriman SMS akan saya bacakan, email akan saya ketengahkan, panggilan akan saya jawab. Jangan ke mana-mana. 669-11897. Baik, pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya bertemankan saya Casey. Waktu sekarang 1.19 ataupun 1.20 pagi. Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Ria 897 sebagai stesen informasi, stesen hiburan anda. Terima kasih bagi pendengar-pendengar di luar Singapura. Di Singapura juga terima kasihlah. Di luar Singapura ada yang berada di Johor, berada di Kuala Lumpur, berada di Sabah, di Sarawak, di Kepulauan Riau, di Indonesia, di Batam semua. Terima kasih kerana bersama saya. Dan kalau ada teman-teman di luar Singapura ni, kami juga di Singapura ingin dengar lah pengalaman-pengalaman teman-teman di Batam, teman-teman di mana saja anda berada lah. Kalau ada yang menetap di barat, ada di California, ada yang berada di England, boleh berkongsi pengalaman dan apakah mungkin hantu-hantu Mak Saleh ni macam mana, ada tak peristiwa-peristiwa yang pernah anda dengar diceritakan oleh teman-teman ataupun jiran tetangga anda lah. Dan yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran 669-11897. Sebelum saya ketengahkan, di sini ada kiriman SMS yang saya terima. Beliau menceritakan kisah yang agak ringkas. Katanya di sini, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullah. Tempoh hari kakak beritahu anak kakak yang baru saja melahirkan, dan bayi dalam rumah ni baru masuk 7 hari Kisi. Dan anak kakak ni biasalah maternity leave, dan kakak terpaksa keluar bertugas, tak boleh tengok dia 24 jam. Suaminya pun bertugas. Jadi kata akak kita ni, kakak nasihatkan anak, kalau malam nak tidur, waktu maghrib tutup tingkap semua. Kalau boleh tutup dengan langsir, supaya tidak terganggu. Dan anak kakak ni berdegil, dia kata tak ada apa-apa lah zaman moden macam ni. Sampaikan sedang kakak bertugas, tak tenteram dibuatnya apabila dia telefon menangis ketakutan. Bayinya menangis di ujung talian tak henti-henti sambil dia berbual-bual dengan kakak Kisi. Jadi bila dengar cucu kakak ni menangis, anak kakak menangis, kakak cuba tenangkan diri, sebab kalau kakak luahkan perasaan khawatir, takut dan sebagainya, pasti anak kakak ni tak tenteram. Jadi kakak tanya kenapa. Dia kata awal tadi bila dia sedang baring di atas katil, anak di tepi, dia dengar ada orang panggil namanya, Su. Dia fikirkan kakak yang panggil, dia pun menyaut, ya mak. Dia keluar dari bilik, baru dia teringat yang kakak ni kerja shift malam. Jadi apabila dia masuk balik bilik, terperanjat nampak benda tu Kisi terapung-apung dekat tingkap bilik, anak sedang menangis tak henti-henti.
Dia angkat anak tak pandang tingkap terus ke ruang tamu dan telefon kakak dalam keadaan ketakutan. Kakak hanya kata pada dia supaya buka lampu semua dan jangan tengok tingkap. Kakak suruh dia duduk di study room dan kebetulan memang study room tu kakak selalu tutup dengan blinders. Jadi keadaan tingkap tu tidaklah terbuka. Dia dengan anaknya duduk di study room. Sampaikan kakak minta izin daripada majikan untuk balik siang pada hari tersebut. Nasib baiklah dapat diluluskan sampai rumah. Dia kesian tengok anak sedang mendukung bayinya tidur duduk di dalam study room. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Dekat tingkap Su. Anak pun keluar, ingatkan mak panggil. Mak aku kan kerja. Masuk balik benda tu kat tingkap terapung-apung. Dia akak kita tidak beritahu benda tu apa penanggal ke, cik pun ke, tak tahulah. Tapi dia kata benda tu terapung-apung di tingkap bilik anak Gisi. 66911897. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Hello. Siapa tu? Nama saya... Siapa? Nama saya Zul. Zul, ada pengalaman Zul? Ada. Buat panggilan dari mana Zul? Saya tengah buat panggilan daripada Tampines. Dan apa pengalaman anda, silakan. Pada zaman dulu kan, KC, waktu umur saya masih muda. Bapak saya ni sebenarnya seorang yang berjudi. Jadi satu hari bapak saya dia lari daripada rumah tinggalkan mak saya dengan saya. Jadi saya ni pun runcing lah macam mana kan nak bayar hutang semua. Dia hutang along, hutang loan shark. Jadi saya pernah terjumpa dengan kawan saya. Kawan saya dia kata nama dia Hafiz lah katakan saya terjumpa dengan dia. Habis saya minta tolong dengan dia. Hafiz, macam mana Jadi dia pun recommend lah satu orang ni. Dan dia kata kalau kita minta nombor boleh kena duit banyak lah. Jadi dalam masa terdesak tu semua kita lupakan tau. Tak fikirkan pasal agama, tak fikirkan pasal apalah. Cuma nak fikirkan macam mana nak bayar hutang kan. Jadi pada satu hari tu saya pun pergi jumpa dengan si pakar ni. Dan kawan saya Hafiz dia bawa saya pergi jumpa. Habis pakar ni dia suruh kita mengangkung lah, macam minta nombor dari kubur kan. Jadi kita pergilah dengan Hafiz dengan pakar tu satu hari pada malam Jumaat lah. Dan tu pergi dekat kubur Cina. Jadi pakar tu pun dia start lah. Dia ambil bambu, dia pergi cocok kat dalam kubur tu kan. Habis entah apa jampi dia baca dengan apa ni, tuang darah anjing dengan darah ayam kan. Dia minta ayam hitam tau. Habis dah tuang tu semua, tiba-tiba nampak kepala terkeluar daripada kubur. Kepala tu pun dia apa ni, dia tanyalah apa kita nak kan dalam bahasa Cina. Jadi pakar tu pun cakap dalam bahasa Cina lah, kata kita ni semua tak nak kacau je, minta nombor je kan. Habis dia pun kasih nombor. Saya pula tu alamak, dengan takut-takut boleh teringat nombor tu. Habis dah dapat nombor tu kan, saya pun pergi beli dengan apa segala yang saya dah tinggal ada ni. Dah dapat gaji, pergi belilah. Habis time tu saya ni tak apalah macam kerojo ada, tamak ada, semua ada tau. Jadi apa segala yang saya ada semua, barang-barang mak saya semua saya gadai tau. Habis saya beli nombor tu. Pula tu nombor tu kena first prize. Jadi saya pun menang banyak lah. Saya letak duit dalam jangka 5,000 macam tu dekat satu nombor. Orang yang saya beli nombor tu pun tengok saya macam ingat saya main-main tau, nak beli nombor tu. Jadi pula tu dah kena nombor, saya dah bayar semua lah. Habis pakar tu kata kita kena pergi balik kubur. Tapi saya macam takut lah. Dah dapat. Habis takut kan, tak nak pergi balik lah. Dah nampak kepala je. Habis lepas tu dalam berapa hari Hafiz pun call saya. Dia tanya, kau dah pergi dekat pakar tu ke belum? Jadi saya pun bidikkan dia lah. Dah pergi, dah kasih balik duit semua.
nak belikan apa-apalah yang hantu tu dia nak kan. Jadi dalam berapa bulan tu tiba-tiba ibu saya sakit tau. Dia sakit, habis tiba-tiba macam tak tentu arah lah sampai sekarang. Ibu saya dia macam orang yang dah hilang waras lah. Jadi saya pun ingat ini mesti macam tak patah balik kan pergi sana. Habis berapa hari lepas tu kan Casey, hello? Lepas saya dah bayar hutang semua, saya hantar ibu saya pergi hospital. Pergi hospital saya baca surat khabar pakar tu pun dah mati. Habis dah tak tahu lah sekarang macam mana nak pergi balik kubur tu kan. Habis dalam berapa bulan sampai sekarang lah Hafiz tiba-tiba yang kes baru-baru ni Hafiz pun dia baru meninggal dunia. Saya pun sekarang takut tahu pasal saya dengan mak saya sendiri tak tahu macam mana lah nak selamatkan masalah ni kan, nak patah balik lah. Pasal kubur tu pun kita masih belum pergi, masih belum melawat lagi. Jadi saya harap dapat minta tolong lah siapa-siapa yang tahu macam mana nak menyelesaikan masalah saya. Pasal sekarang walaupun rumah saya mewah, kereta mewah, tapi saya macam takut lah Casey. Macam mana nak selesaikan masalah ni. Jadi kalau siapa-siapa yang tahu boleh tolong saya, silalah hubungi Casey, bilangkan macam mana nak selesaikan masalah ni. Ya, terima kasih Zul. Okey, terima kasih. Kembali. Brigadier 897 boleh hubungi saya 669 11897. Yang ini kiriman daripada Kak Windah kata, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Kakak ingin berkongsi lah satu pengalaman yang seram berlaku. Kakak tinggal Yishun, depan rumah kakak ni ada padang lapang ataupun tanah lapang kata Kak Windah lah. Dan tempoh hari pukul 3 pagi ni kakak sebenarnya nak ambil barang daripada anak saudara yang telah pun masuk Johor. Bila dia masuk Johor, awal sebelum tu dia telefon nak kirim apa-apa. Kakak pun ada kirim sesuatu. Dan kemudian dia masuk ke Singapura sekitar pukul 3 pagi dan nak hantar barang tu lah. Jadi dia suruh kakak turun bawah dan ambil barang tu dari dia. Saya pun kata Kak Winda, saya pun bila dapat panggilan tu dia kata lagi 10 minit dia nak sampai. Saya pun bangun ambil selendang, pakai selendang dan buka pintu nak turun ke bawah. Sementara sedang tunggu lift, kakak sempat menjenguk di luar lah blok kakak ni. Dan betul-betul depan blok kakak ni ada tanah lapang di kawasan Yishun. Dan apabila kakak ternampak ada seseorang sedang berdiri di tengah-tengah padang tersebut ataupun tanah lapang tersebut. Tak tahu orang tu berdiri buat apa, tapi dia seorang saja berdiri di sana. Dan apabila lift dah sampai, pintu lift terbuka, kakak pun masuk dalam, turun ke bawah. Kemudian sambil tunggu anak saudara yang belum sampai-sampai, kakak pun patah balik dan tengok dekat padang tu. Tengok dekat padang, orang tu dah tak ada. Oh, mungkin agaknya adalah seseorang tadi berdiri. Tak apa. Kemudian apabila anak saudara dah sampai, dia pun berikan barang tersebut pada kakak. Kakak pun naik ke atas lah, picit lift. Lift sampai, buka pintu, kakak masuk dalam, tekan rumah kakak tingkat 7. Dalam perjalanan lift naik ke atas, tiba-tiba kakak dengar suara di belakang. Cik, tekankan tingkat 6. Casey punyalah terperanjat bila toleh di belakang kakak tak ada orang Casey. Tapi dengar suara macam halus dan sayu suara. Cik, tekan tingkat 6. Punyalah takut. Kemudian kakak terus terfikir, adakah yang berdiri di belakang kakak tu benda tadi yang kakak nampak di tengah-tengah padang dekat Yishun? Tak apalah, tak nak fikir panjang. Sampai tingkat 7, pintu lift terbuka, tak berani toleh belakang. Jalan Casey bergegas sampai depan rumah, buka pintu. Nasib baiklah pintu kayu kakak tak kunci, hanya ketap dengan mangga saja. Masuk dalam, tutup pintu, terus masuk ke tandas, ambil wuduk Casey, hilangkan rasa takut. Dan kemudian barulah kakak masuk tidur. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan selamat malam daripada Kak Winda yang menetap di kawasan Yishun. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Silakan teman-teman Ria 897 669 11897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Nas. Nas, buat panggilan dari mana Nas? Daripada Tampines. Dan ada pengalaman misteri tentang apa? Silakan.
Ada. Saya pada waktu itu saya baru berumur dalam 6 tahun atau 7 tahun. Jadi saya turun ke bawah bersama bibi saya, pembantu rumah saya lah. Jadi turun bawah nak cuci kereta. Cuci kereta sekali lagi tu saya masuk dalam kereta dan itu bibi saya dengan cuci kereta. Bila saya dekat daerah situ ada satu taman permainan. Jadi saya mau bermain main playground lah kat situ. Dalam pukul 1:02 pagi gitu lah. Jadi bila saya nak jalan menuju ke playground itu, bibi saya macam berbisik, macam cakap dengan saya, cakap di atas sini tak pergi sana. Ada benda. Bila saya pusing, saya nampak macam ada lembaga putih tau. Dekat Bobai situ lah, dekat daerah Bobai sana. Jadi saya macam takut. Saya dah takut sangat. Jadi saya dengan pembantu rumah saya masuk dalam kereta. Yang itu dia cakap, nak buat apa ni sekarang? Tu kita dah takut sangat. Tu kita nak balik rumah. Bila saya keluar je kan, saya nampak benda tu tengah macam lompat tau. Lompat. Jadi bila dia sampai dekat belakang blok tu kan, dia macam tiba-tiba hilang. Jadi itu lah macam satu misteri bagi saya itu. Anda dengan bibi anda yang nampak lah? Ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Kembali. Ini berlaku saya rasa mungkin di kawasan Tampines lah. Dan terima kasih pada Nur yang berkongsi pengalaman tadi bersama dengan pembantunya yang waktu malam tu sedang cuci kereta. Dan yang ini ada nampaknya kiriman SMS daripada Kak Munah kata, Casey, Assalamualaikum. Casey, kakak rasa kakak tahu cerita yang diceritakan oleh pendengar tadi tentang tanah lapang dekat Yishun. Kakak rasa mungkin tempat yang sama agaknya. Kakak pernah nampak orang yang sama, tapi yang pastinya wanita, Casey, berdiri di tengah-tengah padang tersebut. Waktunya sekitar 2 lebih pagi. Pada mulanya beberapa kali nampak, memang ingatkan orang biasa. Apabila dah diceritakan oleh pendengar tadi, sekarang timbul pula rasa syakwa sangka dan was-was. Terima kasih, Casey. Dan seram pula dengan kisah tu sebab kita terkena. Terima kasihlah. Ingat bukan saya nak menakutkan anda lah, hanya kebetulan saja. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Pendengar Ria 897, saya akan terus berkongsi pengalaman berikut ini di Ria 897 FM. Sebelum tu ada kiriman-kiriman yang ingin saya ketengahkan daripada pendengar-pendengar kita yang kirimkan pada saya. Berikut ini dari pendengar kita bernama Inah, diganggu makhluk halus waktu tidur. Assalamualaikum. Kakak tak ada cerita, tetapi kakak ingin bertanya pendapat Cik Kadir ataupun Pak Radin ataupun yang sewaktu dengannya lah. Kakak selalu dihempap lembaga hitam sewaktu kakak sedang tidur. Kadang-kadang sampai 10 kali kakak dihempap. Dan kakak dah baca dah surah-surah tertentulah. Dan tetapi masih lagi diganggu bila tidur. Apakah jenis makhluk itu? Harap Cik Kadir sesiapa yang boleh membantu jelaskan untuk pengetahuan Kisi semasa belasan tahun umur kakak sampai sekarang Kisi benda ini berlaku. Terima kasih. Kak Ina bertanya bagaimana? Dari Ayah Jo, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada kebenarannya dari semua komentar tadi tentang hal tangkal. Tapi kadang kala kalau kita perlu tahu apa dapat bezakan atau fahami soalannya. Satu perkara yang juga kita perlu faham, antara pemakai dan pengamal juga banyak bezanya. Oleh itu soalannya tadi yang saya ingat budak tu diberi pakai dengan sejepis lipatan atau mungkin bungkusan. Tidak pula terdengar untuk diasapkan seperti yang disebutkan oleh para komentar tadi. Harap tidak sampai ke situasi seperti itu. Bagi pendapat saya, dibuang atau dibakar saja. Oh, saya rasa mungkin ada yang tersalah dengar agaknya. Sekejap mana SMS tadi tu? Ini dia. Mengikut kata-kata Cik Said Alatas, benda tu bukan harus diasapkan.
Katanya di sini si pemberi tangkal tersebut iaitu Nek Ngahnya seringkali waktu-waktu tertentu akan mengasapkan, akan beri makan lah. Asap tu adalah makanan jin. Jadi jin tu seringkali akan diberi makan. Bila Nek Ngah dah tak ada, satu hari nanti semua orang akan meninggal kan. Siapakah pewarisnya? Jadi kenapa minta perlindungan dari jin? Itulah macam itulah maksudkan bukanlah dia suruh orang tu asapkan tangkal tersebut, bukan. Mungkin ada yang salah faham agaknya. Yang ini pula daripada pendengar kita, katanya siapa ni? Assalamualaikum Kisi, boleh tak Kisi tanyakan kepada Habib Muhammad ke Pak Radin ke Cik Hadi? Wah, ni pendapat lagi kakak ingin ketengahkan satu pengalaman yang menyeramkan. Semenjak 2 menjak ini, setelah kakak memakai sesuatu, ini merupakan rantai kalung yang diberikan oleh oleh seorang teman lah, dan berasal dari seberang. Semenjak 2 menjak itulah kakak rasakan macam dalam rumah kakak ni ada kelibat orang. Kadang-kadang bila suami keluar memandu teksi di waktu malam, kakak rasakan macam ada orang duduk di ruang tamu. Dan pernah beberapa kali, katanya di sinilah, cucu kakak ada menjaga cucu yang baru saja berusia, katanya menjaga cucu yang baru saja berusia 7 bulan. Dan pernah sekali tu kakak sedang duduk di rumah tunggu anak kakak balik dari tempat tugas untuk mengambil anaknya, cucu kakak lah, untuk bawa pulang. Jadi waktu tu selalunya anak akan ambil sekitar pukul antara 7 malam sampai 8.30 malam. Kadang-kadang kalau dia balik lambat 8.30, paling awal 7 malam. Dan sedang kakak berada di bilik, sedang baring di atas katil. Cucu kakak ni kakak baringkan dia di atas katil yang kakak enjut lah di luar, kakak letakkan di ruang tamu. Dan bila kakak masuk bilik sedang baring tu, kakak dengar bunyi orang merangkak. Apabila kakak masih lagi membaca majalah di atas katil, dengar merangkak tu semakin dekat. Kakak tepikan majalah, cuba jeling, terperanjat Kisi, nampak perempuan rambut panjang merangkak punya laju menuju ke arah katil kakak sampai kakak terpekik sekuat-kuatnya. Kemudian kakak terus pejam mata, tutup muka dengan bantal, istighfar berkali-kali. Astagfirullah. Kisi kemudian tengok lagi, benda tu dah tak ada. Katanya di sini, ingatkan awal tadi yang bunyi merangkak tu cucu yang baru bangun. Rupa-rupanya Kisi nampak benda lain, dan benda ini semakin menjadi-jadilah sejak kakak memakai kalung yang diberikan oleh seseorang dari seberang. Ingin bertanya pada mungkin yang pakar lah, katanya di sini Habib Muhammad ke Pak Radin ke Cik Adi Set Alatas. Adakah memang kalung itu berhantu ataupun sebaliknya? Bagaimana? Terima kasih. Macam-macam kes. Seram juga sedang baring atas katil dengan merangkak, sekali tenung. Spiderman. Okey, teman Ria 897. Wah, malam ni beberapa kiriman SMS yang menarik saya terima. Saya akan berehat seketika dan akan berkongsi sesuatu untuk anda menang 4 keping tiket Mi Radio Rock The Marina. Okey, akan saya ketengahkan soalannya sebentar nanti. Tapi ini ada nampaknya daripada Syarinah, kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya seorang pelajar dan penggemar rancangan MJ12, dan kalau saya berupaya saya nak dengar setiap hari, oleh kerana kadang-kadang saya ada lecture ataupun kuliah lah pada 9 pagi, terpaksa tidur awal. Tapi ini berkisahkan seorang teman saya yang bernama Rini di sekolah saya. Saya terperasan dalam bagnya ada satu paku yang panjang. Apabila saya ni, dia menyuruh saya mengambil sesuatu dalam bagnya lah. Dan saya terperanjat bila nampak paku tu disimpan dalam beg. Dan beberapa kali saya pernah tanya, dia cuma mengatakan tak tahu bagaimana paku tu dalam bagnya. Sampaikan baru 2-3 hari yang lalu dia menceritakan perkara yang sebenar. Katanya di sini dia membawa paku tersebut dia membawa paku tersebut supaya paku tu boleh melindungi dia daripada gangguan makhluk halus seperti Pontianak ataupun kakak cantik. Saya tanya kenapa nak perlu perlindungan daripada makhluk halus tu dengan paku. Katanya di sini arwah neneknya yang meninggal dunia ada meninggalkan saka kakak cantik.
Dan saka itu diturunkan kepada dia. Dan sampai sekarang ini tak tahu bagaimana caranya nak menghalang kakak cantik itu daripada menghampiri dia. Dan dengar-dengar kakak cantik ini takut dengan paku yang telah pun dililit dengan benang warna emas, kuning keemas-emasan. Jadi sebab itulah paku tu dalam bagnya. Dan sejak hari itu saya dapat tahu kisah yang sebenar. Perhubungan saya dengan teman saya ni agak takut sedikit lah. Dia pun dah pandang saya lain, saya dah pandang dia lagi lain. Terima kasih Casey dan selamat malam. Wah, bawa paku pula Macam-macam kes itulah. Macam mana ni? Dari sini pengalaman malam ni kita haruslah ambil iktibar minta perlindungan dari Yang Maha Esa. Itu je lah yang boleh saya katakan. Nak lebih lanjut, tanyalah mereka yang pakar, yang arif lah, yang boleh membantu anda dengan cara yang lurus, bukan bingkuk-bingkuk. Misteri Jam 12 diteruskan bertemankan saya KC di FM 897. Dan malam ini macam-macam kes Telefon saya ketengahkan awal tadi. Baru saya teman kita kirimkan message tentang sahabatnya di sekolah, nama Rini, yang bila beliau terperanjatlah dapat tahu dalam beg sekolah temannya ada paku panjang. Pada mulanya bila ditanya kenapa bawa paku panjang, dia pun katakan tak tahulah macam mana paku tu ada di sana. Tapi lama kelamaan baru temannya dedahkan melindungi dirinya daripada saka ninik yang telah pun ditinggalkan. Saka niniknya adalah saka tak lain tak bukan yang saya sebutkan awal tadi, saka Pontianak. Macam-macam kes. Jadi itulah antara kisah-kisah yang diketengahkan pada malam ini. Dan saya akan teruskan dengan kisah misteri di FM 897. Kiriman-kiriman yang saya terima di sini. Ada yang suka dengan ini ada SMS saya terima daripada Abang Man, kata, "Bro Casey, dia bawa paku dengan ketuk besi sekali tak? Kalau tu bagus juga Casey. Dah macam cerita Twilight Casey awak tak tahu kadang-kadang ada juga di antara kita mempunyai masalah-masalah yang kita boleh katakan tak masuk akal, yang lain dari yang lain, tetapi tetap tu masalah jugalah. Macam-macam kisah yang ini kiriman daripada pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Mohon maaf lah banyak ni saya terima. Datangnya daripada siapa lagi ni? Okey, ni dah baca awal tadi. Okey, saya akan buka talian dahulu sementara saya semak kiriman-kiriman SMS anda. Anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello dia. Hello. Hello. Siapa tu? Azman sini Casey, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Azman bawa panggilan dari mana ni? Tempat kerja. Bertugas ada teman lah Adalah. Dan pengalaman Azman tentang apa ni? Silakan. Okey, ini kisah yang 2 tahun yang lalu semasa saya bertugas di sebuah hotel terkenal di Singapura lah. Saya bagian security. Jadi kita kan selalu kalau tak malam dalam pukul 12 satu pukul kita kena check kereta berapa kuantiti kita ada lah. So dia ada best tu facility masa tu masa bulan time Cina sembayangan tu lah. So saya ni kena check bahagian bawah. Di depan situ memang ada lah. Saya cek kereta, saya nampak kereta warna merah. Jadi masa tu saya tulis nombor kereta. Di dalam kereta ni saya tengok macam selalu kereta kalau ada cuaca panas saya tahu macam benda hitam kan. Dia untuk galang daripada cuaca panas. So kat kereta ni banyak benda tu, tapi muka-muka hantu tu ada. Muka seram. Jadi saya tengok pasal pula dia taruh kereta muka-muka hantu kan. Jadi saya tulis nombor jalan-jalan. Sekali saya kawan saya kat kamera. Dia kata, apa kau tak ada kereta kat sini? Kau ada kereta buat apa? Macam itu. Jadi saya diam je lah. Bila saya sampai dekat bahagian penghabisan tu, dia jumpa saya. Akhirnya dia nombor kereta lah. Dia tunjuk saya. Engkau cik kereta apa kat situ? Adalah kereta warna merah ni. Macam itu. Macam itu lah. Jadi dia kata, mana ada kereta? Aku tak ada kereta. Engkau diri situ tulis nombor macam itu. Ya, cakap ada kereta. Itu yang saya seramkan tu. Betul lah. Benda tu, yelah kita orang alih-alih ada video kamera kan. Jadi takkan saya nak bohong macam itu. Itulah kisah saya yang agak seram jugalah kan. Sedang bertugas lah benda ni dialami sedang bertugas lah tu. Jadi nombor kereta tu ada lah. Saya tak belilah nombor tu, saya takut kan. Yalah. Cuma bila saya pantau balik, kawan saya tengok kat video tu, dia tengok saya tulis diri sana apa. Perhatikan ulang alik lah. Saya ulang alik, saya tengok kereta tu. Sebab kereta tu aneh daripada yang lain macam tu. Dia kata, saya tak nampak. Dia kata, kalau saya cakap, dia tak nampak. Cuma saya dia nampak je tu. Itulah kisahnya. Terima kasih ya. Okey. Salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 6691897. Ini ada pendengar kita yang berkongsi kiriman SMS. Mohon maaf banyak SMS, email saya terima. Saya akan cuba bacalah seberapa banyak yang mampu. Casey Rini nak cerita kisah misteri ketika Rini saya dilahirkan satu siang 14/1/91 dan anak yang pertamalah kejadian ini yang saya alami pun semuanya pukul 1 siang. Di antara perkara yang Rini nampak hantu yang tak ada kepala yang sedang duduk di kebun ya. Rini pernah mengikuti makhluk dan yang mewujudi susah betul papi mami dari siang. Oh, yang mungkin mengganggu ke papi mami dari siang. Rini ditemankan hampir mau masuk maghrib. Sedang tengah-tengah sawah tertarik siluman ular di longkang. Habis pulang dari sekolah baru sama teman-teman, masih banyak lagi pengalaman Rini. Oh, itu dia. Jadi katanya sini pengalaman yang menyeramkan berlaku lah. Semua ada angka 1 macam tu lah. Ya. Kalau boleh jangan shorthand susah saya nak faham kalau anda kirimkan kata-kata shorthand dengan gunakan perkataan ringkas ni. Hello, selamat pagi. Halo Casey, apa kabar? Assalamualaikum. Ada kronik kes ya? Ya, Pak Radin, sebelum tu ada tadi yang beberapa yang tanya tentang pendapat pandangan, ada dengar tadi? Ya, itu mungkin Pak Radin tak dengar pasal Pak Radin baru buat kronik kes. Apa kita mungkin Pak Radin beri perandangan sikit seminit. Oh, tadi tak apa-apa. Pak Radin teruskan dengan kisah Pak Radin dulu, nanti saya tengok kalau ada masa saya kata. Ini sebenarnya Pak Radin nak cerita Casey. Percaya atau tidak, kronik kes yang paling ganjil ekstrim yang kronik kes lah. Ini sebenarnya Casey adalah Casey kalau dengar misteri ni sedih campur duka dan campur geram. Apa terjadi Pak Adin tak pernah jumpa kronik kes dalam hidup Pak Adin begini. Casey itu apa tak? Identical twin berebut cinta sampai Casey tahu tak? Ini adalah berkenaan dua wanita yang dipanggil biological twins, yang dipanggil identical twins, perempuan Casey. Dia ni perempuan dua ni Casey, tak pernah, selalu adik-beradik twin sayang, tapi kerana dua twin ni, dia satu daripada anak twin ni bercinta dengan seorang kekasih dia. Tiba masa dengan kuasa Tuhan, tak tahu apa, mungkin bisikan setan, adik twin dia yang lagi satu ni gila pula, yang si kembar lagi satu ni suka pula dengan ini. Dan Casey tahu apa tak Casey? Ini Pak Din cerita, ni nasib baik sebelum mereka nak kahwin ni Pak Din settle ni kronik kes. Casey tahu apa tak? Ini Mak Din nak cerita yang terjadi. Dia ini sebenarnya peringkaskan kita, dua kembar beradik wanita yang tak boleh berenggang Casey. Dia terlampau sayang. Apabila tapi malang sekali, yang si adik perempuannya pula bertemu jodoh cepat, dan kakaknya tu dah tak ada perhatian. Kat dalam hati kakaknya sedih. Kau sejak dah ada pacaran, kau ada gini, kau tak kisah kan kakak kau kau jalan dengan lelaki jantan kau tu, dan kau akhirnya nak kahwin. Jadi dia ni Casey terlampau sayangkan adik kembarnya. Dan apa yang terjadi Casey? Terjadilah satu possessive jealous adik-beradik. Bukan dia nak rampas kekasih mak adik dia, tapi dia membuat sesuatu peristiwa yang geram, iaitu dia membuat adik laki-laki yang adik kembar, yang perempuan kembar dia tu punya kekasih Casey, sampai dia geram. Dia cuba pula test Casey tu apa tak, dia menyamar jadi kekasih adik kembarnya itu dengan gunakan pukawan. Dia cakap, kalau kau boleh jatuh cinta dengan adik perempuan aku, you can fall in love with my twin, why you cannot desire with me? Kenapa kau tak bernafsu dengan aku? Kau nak dengan aku pun cemburu. Motif cinta Pak Radin ni Casey, adik kembar ni dua, mana-mana pergi macam belangkas, ibarat tak boleh dipisahkan. Jadi tak sangka takdir cinta mendapat adik bongsunya. Jadi adik bongsunya dah agak renggang dengan dia. Jadi kakak kecil hati, kau mentang-mentang dah ada lelaki, dah ada jantan yang kau dah sayang, kau lupa akak nak ajak kau pergi jalan shopping, tak nak akak gini. Jadi yang Pak Adin nak cerita macam mana Pak Adin settle ni kronik kes, apabila laki-laki yang Pak Din kenal laki-laki ni, kekasih si kembar adik dia yang perempuan ni,
kasih tahu dengan Pak Raden, kenapa bila saya jalan dengan satu batai saya ni, saya rasa badan saya bisa rupanya yang dia jalan tu Casey, bukan dengan kekasih kembar adiknya, si kakaknya. Jadi kakaknya tu, ini dipanggil Casey, adik-beradik ni dipanggil woman jealousy pun ada, cemburu kakak mungkin. Jadi dia menyamar sandiwara seperti dia yang dating dengan kekasih adik dia tu, tapi tanpa sedar Casey, dalam dia dating tu dia dah fall in love. Dia sanggup biteri adik perempuan dia Casey tu apa tak, dia bodohkan adik kekasih adik laki-laki dia tu, sampai adik laki-laki tu tak dapat membezakan siapa yang kembar, siapa yang kakak. Casey dengar tak Pak Raden cerita ni? Ya Pak Raden, silakan. Jadi akhirnya motif cerita Pak Raden ni, rupanya kalau cinta dah melanda di jiwa Casey, adik-beradik kembar macam gitu, sayang begitu pun terjadi. Ini punca kerana apa Casey? Ini yang dipanggil apa tak Casey? Chronic case yang dipanggil apabila kalau adik-beradik tu begini. Motif Pak Raden nak sihat, kalau awak adik-beradik, kalau adik-beradik perempuan, kalau katakan kakak tu berat jodoh, adik dah ada jodoh, redakan. Janganlah sampai engkau dah cemburu. Tapi mungkin jarang berlaku adik-beradik, tapi ini sebab berlaku. Ini kembar yang sejiwa sehati Casey. Mana-mana pergi berdua, mana pergi. Sekali adik dia pula dah pandai fall in love, habis dah suka satu man, kakak dia tak terima, kakak dia kesepian, lonely, I got nobody to talk to, now you always care about your boyfriend. Jadi kakak dia jumpa satu kawan baik dia, dan kakak dia yang bukan kakak dia jahat Casey, kakak dia dihasut oleh kawan baik dia. Cuba dia tak kenal kau kan, kau menyamar, you take her place dan kau bikin. Tapi cinta sejati tak dapat ditipu Casey. Laki-laki kekasih dia tu, bila dia menyamar untuk datang jumpa, kekasih lelaki tu tahu itu bukan kakaknya, bukan adiknya, kakaknya. Tapi Casey tahu apa? Dia beranikan diri melalui ilmu hitam. Dia tackle adik dia punya, dia sanggup tackle adik dia laki-laki, dia punya adik perempuan, dia punya kekasih tu, kerana dia rasa rindu nak juga aku berkasihan, aku tak ada kekasih. Jadi tu tumpang semangkuk Casey. Dia tahu time adik dia kerja pukul berapa, dia cepat-cepat cakap time adik dia, kau jaga rumah sekejap kau dah. Rupanya dia keluar dengan laki-laki ni. Laki-laki tak tahu rupanya undercover, macam cerita Face Off John Travolta sama Ken Nicholas Cage gitu, dia tukar muka. Ini motif kita Pak Raden. Kalau ada juga wujud chronic case yang kalau dia dah terlampau suka, adik-beradik ni terlampau dah sayang, kadang-kadang bila satu tak ada cinta, kakaknya sedih, adiknya pula dapat cinta, dah abai-abaikan dia. Kakak dia mula-mula cuma jealous, dalam jealous terjatuh kasih pula dengan adik punya ini, dan cuba nak kebas, dan akhirnya dia tak pintar apa-apa. Ilmu daripada kakak-kakak dia yang ajar tu, sampai dia dah jatuh kasih, dia sanggup tikam adik ipar, adik perempuan dia yang kembar tu nak rampas itu. Tapi kerana cinta sejati tak boleh dipaksa, datang dari hati yang ikhlas. Akhirnya Pak Raden didatang, dia kasih tahu, Pak Raden, saya maaf, saya tahu yang datang dating saya ni adalah si kakak, bukan adik perempuannya. Sebab apa? Bila saya datang dekat dengan dia, bau badan dia tu lain. Kekasih Casey, apabila kita dah bercinta dengan orang, kita akan tahu bau badan orang kita sayang, bau napas dia, bau rambut dia. Jadi dia pintar budak laki-laki ni. Jadi dia jumpa Pak Raden, Pak Raden cakap, tak apa, kau bawa dia, kau keluar, kau dating. Pak Raden nak kamera dia waktu malam. Sekali Pak Raden kamera dia waktu malam, rupanya dia pakai muka Seri Penghasih dekat wajah dia. Untuk apa tak Casey? Dia nak tumpah semangkuk, dia lonely. Jadi dia rampas kekasih adik dia tu untuk merasakan, I also have what life to have a guy with me. Tapi Pak Raden dapat settle kes ini, dan Pak Raden jumpa adik ipar, adik dia yang kembar. Pak Raden cakap, kakak kau ada maksud gini, tapi forgive and forget, air di cincang tak putus, kau jangan bermusuh. Aku akan buat kakak engkau tak akan suka dengan kekasih engkau. Dan Pak Raden settlekan. Ini dipanggil apa tak Casey? Kes yang ganjil, adik
kakak adik kembar siam yang serupa muka, yang tak dapat berpisah, sampai sayang adiknya, sampai adiknya kekasih dah ada, dia nak tumpah semangkuk pula. Kesian dia belum ada lover. Tapi Pak Din cakap, maafkan, Pak Din akan doakan si kakak kembar tu dapat boyfriend, janganlah menyamar jadi adik, pergi keluar dating. Itu kronik kes dia sih. Ya, apa tadi yang nak cakap sama Pak Din? Ini ada orang tanya tentang tadi namanya Linda. Dia tanya, dia ada bawa seringkali kalau dia balik tu seringkali ada macam ada makhluk ikut dia pulang lah. Jadi Nik Ngah hanya telah pun berikan sepucuk sampul, dalam tu tak tahu ada apa. Dan setelah dia menggunakan sampul tu letak dalam beg, kemana saja dia pergi, makhluk-makhluk ni dah tak ikut dia balik lagi. Jadi dia nak tanya, adakah boleh disimpan sampul tu ataupun buang saja sampul tersebut? Sebenarnya sih, sampul yang dia book itu, kita nak tahu apa dia. Kadang-kadang sampul ini berisi wafa, kadang-kadang sampul ini berisi azimat, kadang-kadang sampul ini ada mantra jin. Bila dia pakai tu, ada kadam yang ikut dia, bukan sampul tu. Kadam tu membelakangkan dia dan jadi bodyguard dia. Tapi kalau boleh, Pak Rin cakap dengan wanita tu siapa nama? Linda. Untuk Linda, Pak Rin cakap, kalau boleh bertawakallah dengan yakin pada diri sendiri, dengan semangat keimanan pada Allah. Boleh pakai itu, tapi kita tak tahu ada side effectnya di belakang hari. Sebab macam kita makan, macam doktor, kalau kita pergi doktor kasih orang antibiotik pun tak sama kesi. Kadang-kadang dia tengok badan kita, itu pasal jangan makan antibiotik orang lain. Everybody ada simptom badan dia sendiri. All antibiotik not the same doktor kasih untuk badan orang tu. Jadi benda yang dia kasih tu kesi adalah mungkin wafak mantra atau azimat pagaran. Tapi untuk Linda, jangan, bahayanya sebab mungkin benda tu dah bersatu dengan badannya. Yang benda mantra tu bila dia pakai ada di dalam dirinya dan dah jadi bodyguard untuk diri dia. Jadi benda alam lain tu tengok dia tu macam, kalau benda yang gaib dan jahat, kalau itu ilmu yang tak baik, dia ingat members aku lah, aku tak nak kacau. Kadang-kadang ada juga mantra yang digunakan, mantra jin untuk mengenal jin. Jadi jin ingat members dia. Kadang-kadang mantra wafak syirik. Jadi benda-benda syirik ni tak apalah, aku tak nak kacau lah. Jadi berhati-hati. Kalau Linda ada satu rasa was-was, gelisah, jangan ambil. Yakin satu, the power of keyakinan pada Allah Ta'ala